Okey, hari ni pagi lagi aku ada di sebuah pulau di Kepulauan Riau, Indonesia. Ada short trip, dan biasalah kalau short trip macam ni, apalagi pergi ke satu tempat yang ada laut, aku akan bawa rod lah. Walaupun mancing bukan tujuan utama, tapi aku akan sempat-sempatkan nanti aku bawa set anjing dan juga ultralight. So ni air tinggi, so aku tak nampak ikan apa-apa. Tapi harap nanti kalau masa bersesuaian air dah tenang sikit, aku akan cuba datang mancing sini lah. Mungkin mancing anjing ke atau ultralight, dan harap ada hasil lah. Sebab biasanya kalau aku datang tempat baru ni memang banyak kumpau lah. Okey, tapi hari ni aku akan cuba ada sedikit masa untuk mancing nanti. Okey, harap ada hasil. Bawah ni nampak ikan. Banyaklah ikan kecil-kecil bawah ni. Kita tak tahulah dia nak ambil umpan ke tak. Ikan-ikan karang, hitam, belang-belang, macam-macam. So aku pakai GS 1 gram. Dalam juga ni, lambat juga nak tunggu dia surut. Tunggu dia turun. Okay, strike. Habis.
Oh. Okay, strike. Alhamdulillah. Oi, kerapu. Alhamdulillah, kerapu selipar. Wih, alhamdulillah, strike. Top. Okay. Kerapu comel ni, kita tak tahu kerapu apa. Alright. Ikan pertama. Solid tu. Okay, adalah ikan. Okay. Aduh, tak lekat. Wih, ikan biru. Macam parrot fish. Dia diligan tadi tapi apa? Cium saja, tak lekat. Okey. Aduh. Oh, dia ambil ekor. Oh, dia ambil ekor. Aku nak try dulu. Dia boleh ke tak? Oh, banyak nampak ligan ni bawah ni. Bawah, dekat sini je dia ambil. Dekat bawah ni je ni dia ambil. Oh, itu ada ikan biru. Macam anak parrot fish. Okay, strike. Oh, ya, okay. Oh, lekat. Oh, alhamdulillah, lekat. Parrot fish. Oh, mantap. Apa ni? Ikan. Ini apa ni? Mata. Pas masih. Wih. Cantik kan ni? Okay, strike. Aduh, sangkut pula. Okay, pas. Dekat spot tadi tu dapatlah 2 ekor ikan apa? Ikan fish parrot fish dengan kerapu kecil sikit. So jadilah tak kumpau. Ni aku nak pergi spot lain pula. Oh, ni nampak macam nice spot dia. Macam tadi sini tak nampak lah ikan. Sebab mungkin dalam sikit kot. Sana tadi nampak juga ikan. Oh, ada juga ini kan. Okey. Okey. Oh, sini lebih ganas nampaknya ikannya. Ada juga ini kan. Oh, banyak macam anak-anak bilis tu. Dekat.
Pindah spot lagi. Alhamdulillah. Kerapu lagi. Bismillah. Okey, alhamdulillah aku boleh jugalah main anjing tadi, dapat 3 ekor. Tapi bukan ikan anjing lah, ikan-ikan bawah semua. Ikan-ikan dia nampak tu kan, dia ambil. So sekarang dah 6.30, aku ada masa sikit lagi menjelang 7 ke macam tu, aku nak cuba main ultralight pula. Tadi sebab aku tengok, aku nak cuba sini lah, takut ada GT apa kan. Petang-petang ni tadi ada jugalah nampak ikan kecil-kecil lompat-lompat. So itu saja untuk game anjing aku. Harap ada hasil nanti untuk ultralight pula. Okay, jumpa lagi.